Korang macam okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Selamat malam. Kita hari raya ni hari Sabtu kan. Tapi tengok daripada cara korang ni macam tak nak bagi seraya pun ada juga. Korang tak nak bagi seraya ni. Korang je nak raya. Habis tak payah raya. Macam tu. Suara tak kuat? Suara dah kuat lah. Mana dia tak kuat? Suara okey kan? Suara okey tak? Okey je. Suara ngam. Pakai ni mic padu ni. Betul tak? Muka buku pun sama juga. Saya rasa okey je. Mungkin ada masalah phone korang lah kan. Raya ni kena pakai phone baru kot. Okay guys. Malam ni topik panas lah. Tadi petang sebelum berbuka tadi saya buat satu posting berkenaan dengan, saya tak tahulah korang dah pergi tengok belum, dekat Telegram Tim Walabot ada, dekat X ada, dekat muka buku pun ada. Berkenaan dengan saya punya posting hari ni lah, maghrib tadi. Panas lah. Panas tak panas lah kan. Tapi boleh lah kan. Dia berkenaan, dah baca dah? Dah baca dah? Okay. Siapa yang faham, dia faham lah. Siapa yang tak faham, tak boleh buat apa lah kan. So malam ni untold story lah berkenaan dengan Bob Cenai. Bob Cenai siapa pula? Dia kadang-kadang pening lah. Bob siapa? Mafia Cenai siapa? Stupid Little Boy siapa? RTO siapa? Semua benda ni jadi pening tau. Tapi kalau macam dalam Telegram Tim Walabot ini, sahabat-sahabat sepulungan Tim Walabot ni, dia dah faham dah. Betul tak? Betul tak betul? Dia dah faham dah. Jadi guys, malam ni ada beberapa topik, sedah poin-poin. Sebenarnya semalam lagi. Nampak tu? Nampak? Kita buat homework lah. Nak cakap ni kena buat research. Bukan main sembuh je. But sebelum kita nak sampai kepada untold story Bob The Builder ni kan, saya tertarik lah, saya nak ulas berkenaan dengan usaha DAP hari ni. DAP yang cuba memperbodohkan orang Melayu. Nampak? But saya yakin lah, bila saya tengok komen-komen, tengok emoji, banyak rakyat yang faham lah. Dia nampak, dia faham. Cuma kena ingat kita yang faham ni berapa ramai je. Tapi pengundi pada PRU ke-16 mungkin 22 juta ataupun 23 juta pengundi. So kalau kata yang faham politik, faham situasi yang berlaku ni, kita katalah mungkin dalam 5 juta. Okeylah 10 juta. Separuh lagi. Jadi kat sinilah pentingnya untuk orang Melayu sedar bahawa agenda-agenda puak-puak ni. Jadi guys, usaha terbaru ni berkenaan dengan usaha DAP lah. Usaha DAP dia cuba nak memperbodohkan orang Melayu. Okay. Dia cuba nak memperbodohkan orang Melayu lah. Saya nak bagi korang tengok video dia. Okay. Kita pergi tengok video dulu. Add to story kan Add to story dengan repost. Apa juga tindakan solidariti terhadap Harun Durrasami tidak mewakili pendirian DAP. Itu penegasan 4 pemimpin Melayu dalam DAP berhubung isu M. Kulasegaran dilihat mengiringi Harun yang juga orang kena tuduh OKT di Mahkamah Jawi Pulau Pinang semalam. Kenyataan bersama dikeluarkan oleh Syekh Umar Bagharib Ali yang Syifra Uthman, Syarizan Johan dan Shelina Abdul Rashid. Kesemua mereka tidak bersetuju dengan tindakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu yang bertemu dengan OKT di mahkamah. Menurut mereka, tindakan Kulasegaran yang menggalas kapasiti sebagai seorang Timbalan Menteri Kerajaan Madani mengundang polemik awam mengenai integriti sistem perundangan negara.
Walaupun Gula Segaran telah memberikan penjelasan, namun ditegaskan bahawa kedudukan beliau dalam kerajaan menuntut tahap kepekaan yang lebih tinggi terhadap persepsi awam. Ini khususnya berkaitan prinsip bahawa keadilan bukan sahaja perlu dilaksanakan tetapi juga perlu dilihat. Tegas empat pemimpin Melayu DAP itu, DAP harus mengambil jalan tengah iaitu mempertahankan prinsip keadilan dan innocent until proven guilty. Guys, kau tengok kan? 4 orang pemimpin Melayu DAP tak setuju dengan tindakan seorang ahli parlimen DAP, iaitu Timbalan Menteri lah. India, berbangsa India. Korang nampak tak game ni? Ini game guys. Game nak perbodohkan rakyat. Perbodohkan orang Melayu. Bukan saja orang Melayu, termasuklah orang Cina, orang India. Guys, bila pemimpin DAP pergi ikut Arun ni, memang ramailah orang kecam. Kenapa menteri, Timbalan Menteri pergi ikut apa semua. And then 4 orang pemimpin Melayu DAP ni bersuara. Kalau korang tengok, 4 orang ahli parlimen DAP Melayu tu, dia bertanding dekat kawasan yang mana kalau orang Melayu tak undi mereka, mereka tak akan menang. Dia berbeza dengan kursi DAP yang majoriti Cina Berbeza dengan kursi yang majoriti DAP ni Cina. Tapi bagi kursi-kursi yang mana memerlukan undi orang Melayu, contoh macam Bangi, Bentong, itu sebab kenapa mereka keluar kenyataan tu supaya memperbodohkan orang Melayu. Orang Melayu mana? Pengundi sana lah. Kat tempat mereka masing-masing. Nampak tak? Sebab ingat matlamat mereka adalah untuk kekalkan kemenangan. Saya dapat info, saya tak tahu mungkin korang tahu, DAP kemungkinan besar akan bertanding 47 kursi parlimen lah. But dia orang nak 40 je guys. Saya dah banyak kali bagi tahu. Strategi politik ni adalah untuk menang pilihan raya. So, diorang nak 40 saja. Jadi, diorang tak nak rugi. Satu kursi pun tak nak hilang. Jadi, itu sebab kenapa modus operandi ni dibuat. Jadi, bagi orang Cina, orang India pula, bila tengok Gula Segaran bersama dengan Arun, dia akan sokong pula Gula Segaran. Nampak tak? Tapi orang Melayu ni, dia kena tunjuklah bahawa, kita tak bersama, kita tak sokong. Ini nak memperbodohkan orang Melayu, pengundi di tempat tersebut. Dan dalam masa yang sama pula, nampak? Macam mana strategi dia? 4 orang Melayu ni bagi tahu tak setuju. Tapi dalam masa yang sama juga, DAP sempena ulang tahun dia yang ke-60 menggunakan tema Malaysia untuk rakyat Malaysia. Nampak? Malaysia untuk rakyat Malaysia. Malaysia untuk rakyat Malaysia ni, Malaysian lah. Inilah agenda dia, Malaysian. Apa Malaysia ni? Ni yang ramai orang tak tahu. Malaysia ni tak ada lah. Hak Bumi Putera, hak orang Melayu, tak ada dah. Adakah orang Melayu nak sedar perkara ni, nak berfikir? Sebab tu hari ni bila kata, UMNO, Rumah Bangsa, engkau bekerjasama dengan DAP. Engkau bersama dengan mereka. But of course lah, dia akan main wayang lah. Dia akan main wayang, kita tak sokong DAP apa semua. But ini strategi nak menang pilihan raya, yang mana nak memperbodohkan orang Melayu, orang Cina, orang India, termasuk Sabah dan Sarawak. Dapat guys? Nampak tak? Kau faham tak strategi DAP ni? So apa kita nak buat so? Kekal fokus penyatuan orang Melayu. That mean, contoh Bangi. Bangi tu Melayu ramai. Dia pasal dah masuk balakong apa semua tu yang menyebabkan Syarizan tu boleh menang. Tapi kalau orang Melayu solid, bungkuslah dia. Tapi dia Melayu. Bang, dia DAP. Fahamkan betul-betul. Ini semua boneka. Takkanlah kita masih tak nampak, tak faham lagi. So, tugas kita adalah sampaikan perkara ni, kebenaran ini, bermakna PRU ke-16, AMDAP, UMNO, DAP kita talkinkan. PKR, Amanah semua kita talkinkan. Boleh? Boleh. Korang jangan terkejut. Silap-silap pilihan raya ke-16 ni, oleh kerana kita semua orang Melayu bersatu, pengundi Cina ni, dia tengok DAP pun dia tak undi. Silap-silap DAP pun dia tak undi. Sebab pengundi Cina ni, dia bukan mengundi ikut emosi. Dia tengok, orang Melayu dah bersatu. Ni kalau pergi-pergi, kalah dia kata. PH kalah. UMNO kalah. Dia akan undi PN. Nampak tak strategi dia orang? Dia undi MIC ke, Gerakan ke, MCA ke. Ni strategi orang Cina ni. Dia tak ikut emosi. Tapi kita orang Melayu ikut emosi. Jadi saya harap
kenyataan terbaru daripada pemimpin DAP Melayu ini, korang hadamlah bahawa mereka dalam usaha nak berbodohkan pengundi-pengundi Melayu di tempat mereka masing-masing dan keseluruhan orang Melayu yang ada dalam negara ni. DAP bukan parti yang orang cakap memperjuangkan bangsa Melayu, tidak. Memperjuangkan rakyat Malaysia pun tidak juga. DAP ni parti chauvinis. Sejarah dah membuktikan parti DAP ni. Kalau nak tahu pasal DAP ni, boleh tanya dengan UMNO. Sebab 10 tahun, UMNO lah yang lawan DAP. Tapi oleh kerana demi nak dapatkan kuasa, dia cium mulut dengan DAP. Demi apa? Demi kuasa. Jadi orang Melayu, matlamat kita nak menang PRU16 ni. Jangan masuk dalam perangkap, jangan terjebak, jangan pernah percaya dengan DAP chauvinis ni.